Ramai orang yang suka beli emas dekat kedai emas yang dekat luar sana tu. Tapi Tuan Puan kena tahu kalau Tuan Puan jual dengan kedai emas dekat luar sana, spread yang akan dikenakan tu sekitar 25% tau. Tapi kalau Tuan Puan beli dengan public gold, jual dengan public gold, spreadnya hanyalah sekitar 9% sahaja. And yang paling bestnya, kalau emas Tuan Puan tu macam dia punya emas terkemit sikit, ada lekuk sikit, tercalar ataupun pembalutnya terkoyak, public gold terima sebab public gold ada kilang. Public gold boleh hantarkan emas tu ke kilang dan betulkan balik and jual macam biasa. Tapi kedai emas dekat luar sana tu tak boleh buat macam itu sebab dia tak ada kilang. Jadi Tuan Puan maybe boleh beli emas dengan dia, tapi tak semestinya Tuan Puan boleh jual balik. Tuan Puan terpaksalah cari kedai emas lain untuk Tuan Puan jual emas Tuan Puan, in case kalau Tuan Puan dah capai matlamat gram emas Tuan Puan dan Tuan Puan nak jual untuk capai apa-apa matlamat yang Tuan Puan nak. Katakanlah Tuan Puan nak pergi haji, and then Tuan Puan nak jual emas Tuan Puan, tapi kedai yang Tuan Puan beli tu tak terima. Jadi nak senang, Tuan Puan simpan je dengan public gold. Tuan Puan beli dengan public gold, Tuan Puan jual dengan public gold. Tuan Puan tak perlulah nak research syarikat ataupun kedai emas mana yang boleh ambil harga yang lebih tinggi. Tuan Puan beli je dengan public gold, jual je dengan public gold. Senang cerita, tak perlu pening-pening. So kalau Tuan Puan nak menyimpan emas dengan peace of mind, dengan tenang, Tuan Puan boleh berdaftar bawah saya, isi borang biru dalam video ini, ataupun Tuan Puan boleh follow dan DM saya. Saya akan guide Tuan Puan sebaiknya.